Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini cikgu nak mengajar, nak bercerita tentang topik jatuh bebas. Okey. Apa maksud jatuh bebas atau free fall? Topik ini sangat menarik. Biasanya jatuh bebas atau free fall, kedua-dua objek jatuh dengan tindakan graviti. Dia merasa, dia experience, dia mengalami daya tarikan graviti. Tapi kadar kejatuhan kita, sebab kita belajar kan, kat dalam atmosfera bumi ni, dia punya kadar ketumpatan udara dia, ketinggian dia semua berbeza-beza lah. Kamu dah belajar dalam sains, lapisan udaranya berbeza-beza. Cikgu tak ingat lah kalau sekarang tiba-tiba nak sebut lapisan udara tu. Tapi memang lapisannya berapa ribu kaki tu berbeza-beza keadaannya. Contohnya pada ketinggian 35,000 kaki, kat situ ruang udara, kat situ memang kapal terbang kat situ. Jadi bila kapal terbang nak turun ke rendah, dia kena minta kebenaran daripada menara kawalan sebab dia tak nampak. Kapal terbang tak ada side mirror, dia tak nampak. So bila menara kawalan kata boleh turun. Malah adik kawan cikgu, seorang pilot Mars, Abang Nubahan. Abang Nubahan pernah cakap dekat cikgu, masa dia bawa kapal terbang, dia tak nampak kapal terbang kat sebelah dia, kat atas dia ataupun kat bawah dia. Sehinggalah menara kawalan beritahu ada kapal terbang lain kat bawah, dia pun tengok nampak. Dan nanti cikgu try cari. Abang Nubahan ni dia pernah berkongsi satu gambar. Ketika tu ada kapal terbang lain lalu dekat atas kapal terbang dia. Jadi dia ambil gambar. Jadi nanti cikgu try kongsi gambar tu. Mungkin di slide ke cikgu letak. Jadi kita patah balik pada cerita free fall, jatuh bebas. Jatuh bebas adalah jatuh bebas, jatuh yang diakibatkan oleh pergerakan yang diakibatkan oleh tarikan graviti sendiri. Bermaksud Galileo Galilei kata, pernah dengar ke nama Galileo Galilei ni? Okey. Galileo Galilei ni siapa? Saintis kurun ke-17. 17, cikgu tak ingat lah 17 berapa. Dia ni dihukum penjara sebab dikatakan mengamal ajaran sesat. Kenapa? Sebab dia kata bumi beredar mengelilingi matahari. Pada zaman tu, orang percaya matahari yang keliling bumi. Jadi antara sebab dia dihukum penjara seumur hidup sebab dia mengatakan bumi beredar mengelilingi matahari. Agak sedih lah cerita Galileo Galilei ni. Dia ditahan dalam penjara. Semua surat-surat dia dibaca. Sedangkan surat-surat dia tu hanya untuk anak dia yang menyatakan kerinduan sahaja. Jauh lah kita pergi. Tak apa, patah balik. Dia kata, kalau ada seekor gajah dengan sehelai bulu pelepah, jatuh. Jatuh. Kedua-duanya akan sampai serentak dalam ruang masa yang sama. Dalam keadaan vacuum lah. Kerana tidak dipengaruhi oleh graviti. Itu jatuh bebas. Tapi bawah graviti, benda akan berbeza. Sebab sebelum ni kita dah belajar berat kan? Berat jisim darat graviti. Jadi lagi besar jisim dia, lagi cepatlah dia jatuh ke bawah. Tapi kalau dalam jatuh bebas sebenarnya tak ada graviti. Tapi macam orang naik parachute, paragliding, terus dia bukan dalam keadaan vacuum. Dia guna atmosfera bumi ini yang berbeza-beza dia punya paras semua tu. Jadi dia mengalami jatuhan yang dipengaruhi oleh daya tarikan graviti ataupun pecutan graviti. Tadilah G. Cikgu bagi contoh selai kertas lah. Sekarang macam selai kertas ni kan, boleh buat kat rumah sebenarnya. Boleh buat kat rumah. Selai kertas ni bila kamu lepaskan, dia akan jatuh. Macam tu lah. Dia akan jatuh melayang. Konsep yang sama dalam parachute. Ataupun apa? Parachute? Payung terjun. Sebab payung terjun tu dia mesti terbuka macam ni. So, akan ada rintangan yang tolak dia ke atas. Jadi dia akan melayang-layang memperlahankan kadar jatuhan dia. Dia pun jatuh melayang. Tapi kalau jatuh bebas, dia tidak mengalami rintangan udara. Jadi kalau kita konyok kan dia lagi cepat. Macam tu. Tiada rintangan udara. Okey, itu jatuh bebas. Okey, faham? Jadi kalau secara teorinya, lepas ni cikgu letak satu video, ada eksperimen cikgu ambil kat YouTube. Dia menunjukkan kadar jatuhan bola bowling dengan pelepah sampai serentak dalam ruang vacuum dalam masa yang sama. Itu jatuh bebas. Tak apa, okey je. Itu kalau jatuh bebas lah. Tapi kalau keadaan sekarang,
Kalau kita tak buat dalam satu ruang vacuum yang besar, kita jatuhkan bola bowling dengan pelepah bulu tu, pelepah burung, kita jatuhkan. Feather kita jatuhkan. Mesti bola bowling sampai dulu. Pelepah bulu burung tu entah pergi ke mana-mananya. Kenapa? Kerana ada rintangan udara yang tolak balik. Dia naik ke atas macam tu. Kita berhenti kat sini. Tontonlah video lepas ni. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.